Dituduh Muhammad Amin Syahul Hamid, bekas Magistrate 44 tahun, bertugas di Mahkamah Magistrate Lipis dan Raub Pahang. Tempoh kesalahan 5 Julai sehingga 22 Oktober 2019. Rasuah daripada peniaga Hasan Basri Ahmad Sultan Modo. Tujuannya untuk menjatuhkan hukuman ringan, denda sahaja bagi kes rokok seluduk. Jumlah suapan RM100,000 diminta dan RM110,000 diterima. Dalam proses perbicaraan pada 18 Mac 2022, Mahkamah Kuantan jatuh hukuman, dan selanjutnya pada 17 Januari pada 2025 Mahkamah melanjutkan hukuman tersebut. Kesalahan yang dilakukan ialah melanggar Seksyen 16AB dan Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Selain itu, tertuduh menyalahgunakan kuasa kehakiman untuk kepentingan peribadi. Hukuman yang dijatuhkan sangat berat, penjara 58 tahun tetapi berjalan serentak menjadi 12 tahun. Tertuduh juga dikenakan dengan denda RM1.5 juta dan jika gagal membayar denda akan ditambah 72 bulan penjara. Rayuan yang dibuat tidak berjaya kerana hukuman dikekalkan oleh Mahkamah Tinggi. Pengajaran yang terdapat dalam kes ni adalah integriti dalam kehakiman, iaitu pegawai mahkamah memegang amanah yang besar. Seterusnya, tiada sesiapa yang kebal. Ini kerana undang-undang terpakai kepada semua. Dan kesan kepada masyarakat ialah rasuah dalam kehakiman meruntuhkan kepercayaan rakyat. Antara langkah pencegahan adalah: yang pertama, pendidikan etika berterusan. Seterusnya, pengawasan dalaman dan audit berkala. Akhir sekali, hukuman berat sebagai pengajaran. Kesan kepada individu ialah yang pertama, hilang jawatan dan reputasi sebagai pegawai kehakiman. Individu yang terlibat dalam rasuah akan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap integriti dan profesionalismnya. Yang kedua ialah kehilangan kebebasan dan beban kewangan. Kes rasuah lazimnya membawa kepada hukuman penjara, denda yang tinggi atau kedua-duanya sekali, menyebabkan individu kehilangan kebebasan peribadi. Ketiga adalah sukar mendapat pekerjaan kerana rekod jenayah. Rekod jenayah mengehadkan peluang kerja dan menyukarkan individu membina kehidupan yang stabil selepas hukuman. Dan terakhir sekali adalah tekanan emosi dan kesan kepada keluarga. Individu berdepan stres dan stigma, manakala keluarga turut menanggung beban emosi serta gangguan keharmonian. Kesan kepada organisasi pula dari segi mahkamah di sistem kehakiman, kes rasuah yang melibatkan pegawai kehakiman menjejaskan imej, integriti serta kredibiliti mahkamah. Seterusnya, dari segi kerajaan, kes ini memberi kesan negatif terhadap kepercayaan rakyat dalam institusi undang-undang dan pentadbiran kerajaan. Selain itu, peningkatan kes rasuah boleh menyebabkan pihak berkuasa terpaksa menanggung kos tambahan bagi memperkukuh sistem kawalan dalaman. Keadaan ini menuntut pelaksanaan langkah pencegahan yang lebih menyeluruh, antaranya melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan audit secara berkala serta penyediaan latihan integriti kepada pegawai dan kaki tangan yang terlibat. Langkah-langkah ini penting bagi memastikan ketulusan pentadbiran dan mencegahnya berlakunya kes rasuah yang sama pada masa hadap. Selain itu, laporan turut menunjukkan bahawa kes rasuah yang berulang boleh memberi kesan negatif kepada reputasi antarabangsa negara. Malaysia berisiko dilihat sebagai kurang berkesan dalam mengurus dan membetras rasuah sekiranya isu ini tidak ditangani secara tegas dan konsisten. Keadaan ini bukan sahaja boleh menjejaskan keyakinan pihak luar, malah berpotensi memberi impak kepada pelaburan asing, hubungan antarabangsa serta persepsi global terhadap sistem tadbir urus dan perundangan negara.